Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cikgu Ehsan dalam Matematik tahun 4 Nombor dan Operasi Unit 1. Okay, pada dalam video kali ini kita akan belajar topik tambah. Okay, tambah nombor. Kita pergi dulu dengan tambah dua nombor dulu. Okay, pertama sekali apa yang cikgu perlukan hanyalah pensel daripada awak, buku nota atau buku tulis serta awak punya fokus. Okey, soalan pertama. Kita terus pergi soalan tambah yang pertama. Tambah 2 nombor je tau. Belum tambah 3 nombor, belum tambah 4 nombor dan sebagainya lah. Tak adalah. Okey, nombor 1. 18,045 ditambahkan dengan 7,237. Okey, pertama sekali awak kena ingat, awak kena buat bentuk lazim mengikut nilai tempatnya. Susun mengikut nilai tempat. Okey. Awak belajar tahun 4 sampai 10,000. Jadi susun sahaja dalam kotak ni. Kalau awak tak mahir lagi, awak boleh guna kotak macam cikgu buat ni. Okey, 18,045. Okey, ditambahkan dengan 7,000. Dia mula dekat 1000. Okey, jadi kita kena tulislah 7,237. Barulah awak boleh tambahkan. Pastikan jangan salah tempat. Susun dia elok-elok. Okey, kalau dalam buku matematik awak biasanya ada petak-petak kecil, betul? Okey, jadi gunakan petak-petak itu untuk susun nombor awak betul-betul. Okey, jadi ini kita boleh tambah je macam biasa. 5 ditambahkan dengan 7 kita akan dapat 12. 1 di atas, 1 di tempat 10. Okey, kemudian 4 tambah 3, 7 tambah 1 kecil di atas dapat 8. Sifar tambah 2, 2, 8 tambah 7, 15, 1 di atas dan 2. Jadi awak akan dapat jawapan akhir dia 25,282. Itu sahaja. Okey, apa yang penting adalah, cikgu ulang balik, apa yang penting adalah awak susun mengikut nilai tempat dia. Ingat je, kalau awak salah susun, salah jawapan awak. Okey, soalan 2 dan 3. Cikgu serahkan untuk awak untuk buat sendiri dahulu. Okey, kemudian nanti pause video ni, kemudian awak unpause balik, kita akan bincang balik. Okey, 1, 2, 3, pause dulu video ni. Buat sendiri dahulu. Okey, kalau dah siap, mari kita bincang jawapannya. Okey, untuk awak yang dah mahir gunakan nilai tempat ni, awak tak perlulah lukis kotak macam cikgu buat ni. Tapi kalau awak kurang mahir, awak boleh tulis sahaja, tak ada masalah pun. Okey? Okey, kita susun dulu. 23,510 tambah dengan 17,008 tambah dengan 491. Tambah je. Okay, kalau tambah 3 nombor kita boleh tambah je terus ke bawah. Ataupun awak nak asingkan dia pun boleh. Tak ada masalah. 0 ditambahkan dengan 8 ditambahkan dengan 1 kita akan dapat 9. 9 ditambahkan dengan 1 tambah 0 kita akan dapat 10. 1 di atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. 1 di atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 7, 11. Dan 2 ditambahkan dengan 2, kita akan dapat 4. Jadi jawapan akhir dia 41,009. Itu sahaja. Mudah sahaja tambah ni. Awak dah belajar daripada darjah 1 dah pun tambah. Okey, kalau tambah 4 nombor, sama juga cara dia. Pastikan awak susun dengan betul je. Kalau salah susun, salahlah jawapan awak. 37,159 ditambah dengan 4,025 tambah dengan 891 tambah dengan 67. Okey, 9 tambah 5 15 tambah 7 awak akan dapat 22. Betul, 22. 7, 8, 9, 18, 24. 3, 8, 11, 11. 8, 2, 12. 4. 42,142. Itu jawapan akhir awak. Yang betul awak tanda right ataupun kalau yang salah awak tanda pangkah dan buat pembetulan. Okey. Okey, itu saja untuk tambah nombor. Sekian, terima kasih.